Perjalanan ini bukan sekadar camping, tetapi ketenangan bersama di tengah keindahan alam. Seperti burung yang terbang bebas. Selamat menonton ke channel kami. Kita ke mana hari ni? Pergi ke Jeram Enggam, okey. So kita kat highway lagi. Belum masuk kawasan kampung lagi. So kita tengok nanti macam mana jalan dia. Jom. Okey, sekarang ni kita dah nak masuk jalan Temiang. Jalan yang viral tu, yang banyak orang akan berhenti ambil gambar semua kan. So kita akan shoot lah sikit video untuk tengok, untuk record jalan tu. Rasanya kita pernah lalu jalan tu dalam sekali je kan, Bik? Sekali je. Sekali je. Itu pun masa tu rushing lah juga. So kali ni kita akan ambil few video dan gambar untuk tunjuk betapa cantiknya kawasan Temiang, jalan Temiang tu. Main tak ada sini. Jalan Temiang tadi tu memang cantik. Cuma dulu Mira pernah lalu dekat sini. Lalu dekat jalan Temiang tu, dulu lagi cantik. Dulu lagi hijau. Sekarang ni dia macam ada apa, maybe sebab cuaca panas sebagainya kan. Tapi jalan tu memang cantik. Yang tak pernah pergi mesti pergi. Mesti at least try lah satu kali lalu dekat situ. Memang cantik. And Mira perasan dekat Negeri Sembilan ni, yang bestnya dia memang banyak hijau, banyak kehijauan. So, kalau kita lalu tu kadang-kadang kita di antara pegunungan. Memang cantik je kiri kanan, jalan rasa tenang kan. So best lah. Tu yang Mira suka pergi area Negeri Sembilan ni. Sebab Negeri Sembilan ni dia nature. Dia lagi banyak nature daripada bandar, daripada pembangunan. And dia punya nature tu memang cantik kan. Pokok tinggi-tinggi, tebal-tebal, hutan tebal kiri kanan. Kita orang memang sukalah view-view yang macam tu. So bila kita jalan jauh ke apa kan, kita tak rasa sangat. Kita rasa seronok kan, rasa tenang jalan kan. Dia punya okey, yang bestnya, yang paling seronok sekali apa tau? Bila jalan tak jam. Itu dia. Best lah sini. Tenang, nampak pokok-pokok, dia punya view. Dan kita orang tadi lalu juga jalan yang mana dia tunjuk ada kawasan tempat lintasan harimau kumbang . So memang dia tak pasti berhentilah kat situ apa kan. Sebab kawasan tu banyak dah tempat yang orang memang nampak dia selalu lalang kat situ. Okay, so kita tak jauh dah . Kita lebih kurang dalam 7 km. Okay, nak sampai laluan ke campsite. Balai Raya. So owner campsite tu kata jumpa Balai Raya tu jalan terus je, dah tak pakai waste dah. So ni kita tengah jalan menuju ke campsite lah. Jalan dia nampak okey. Nampak macam baru turap lah jalan ni. Nampak baru buat jalan dia. Tak tahulah daripada depan tu kan. Dah masuk kawasan kebun dah sini.
kebun, betul kawasan hutan sini. Jalan dia jalan gravel Jalan dia cantik tau. Sebab sepanjang jalan kau boleh nampak air sungai kat tepi-tepi tau. Betul nampak kebun-kebun getah kan. So far jalan dia okey lah. Nak kata off-road tu tak adalah off-road sangat. Cuma memang kereta tak boleh lah sebab dia ada bukit-bukit yang tinggi Apa-apa lagi dalam 1.8 km lagi sampai ke campsite. Oh, tempat dia banyak bunga raya. Dan jalan dia pun besar lah. Tak ada sempit. Ada ya, bila start masuk jalan gravel ni tak sempit pun. Okay, so cara kita orang pilih tapak campsite, tengok pokok-pokok dulu. Kena pastikan pokok-pokok keliling ni tak ada pokok mati. Sebab pokok mati ni dia nampak je kukuh. Kadang nampak dia kukuh tapi sebenarnya dekat bawah, dekat akar tu dia dah reput tau. So maksudnya anytime dia boleh tumbang. Especially kalau angin kuat ke ribut ke, memang sangat risiko. So kita orang memang akan elakkan daripada pilih tapak yang dekat dengan pokok mati. Kita akan make sure tak ada langsung pokok mati dekat-dekat ni. Satu lagi kita akan tengok keadaan tapak. Okay, so keadaan tapak ni kita akan check adakah dia laluan air. Sebenarnya tak ada masalah kalau dia laluan air, cuma masalah dia kemah akan masuk air lah. Memang tak seronok lah kalau dah basah, berair bertakung kan dekat tempat tapak tu. So tu one off lah yang kita orang akan tengok bila kita pilih tapak tu. Yang lain-lain tu optional lah. Contoh macam redup, macam ni okey lah, redup-redup tapi ada cahaya juga kan. Kat sini pun dia ada pipe. So one of the perks lah. So kita pilih lah tempat ni sebab senang nak membasuh semua kan. And toilet pun kat atas tu je. Dia maybe cahaya siang pagi dia panas sikit lah sini. Tapi okey. Kita orang panas-panas okey. Kita kan panas je kita terjun. Terjun. Dekat situ nampak tak sungai? Situ je. Okay, kita kan tadi dah sampai campsite tu dah set up. Kemah semua dah set up kan. Sekarang ni kita nak pergi tengok dia punya, dia panggil apa, jeram Jeram 3 lapis. Jeram 3 lapis katanya So kita tengok dia kata dalam kat situ boleh berenang. Dia ada dua, satu jeram 3 lapis, satu jeram enggang. Jeram enggang tu kena hiking dalam 20 minit, trekking hiking 20 minit. Yang ni jeram 3 lapis ni sebelah lagi satu kat sini. So kita tengok yang 3 lapis ni. Cantik lah. Cantik. Nampak tak? Ni kat depan situ.
kot. Nama dia 3 lapis kot. Satu 3 lapis, lapis. 2 lapis, 3 lapis. Maybe. Nak bawah sekali tu dia punya jeram tu. Jom kita pergi situ. Jom kita tengok macam mana. Dia bagus lah, dia dah buat proper kat sini jalan. Tengok. Cantik, dia ambil gambar di sini. Alam ini terbuka untuk semua orang. Satu aktiviti yang mesra untuk setiap golongan yang menghubungkan jiwa dengan keindahan ciptaan Tuhan. So dia memang mencabar jalan dia. Dia tak ada jalan lain weh. So dia memang kita kena turun secara pandai-pandai. Careful sebab dia batu-batu berlumut juga. Nampaknya begitulah. Sorry, gelap. Gelap. Tapi situ best. Nampak? Aduh, nampak lagi best. Ayo. Struggle-nya. Wow. Tengok tu guys. Dalam. Petang kita dah start masak nasi and then kita start masak kari ayam. Okay, so untuk menu makan malam kita akan masak kari ayam. Sepatutnya ni menu tengah hari tapi sebabkan kita orang masuk agak lambat, so kita move lah dia jadi untuk makan malam. Okay, kari ayam ni kan bila kita masak dekat hutan memang aroma dia lain macam sangat. Memang sedap. Nak hutan malam sejuk kita makan kari ayam panas-panas tu memang sedap lah. Memang lain lah. Memang takkan dapat rasa ni dekat tempat lain. Dengan santai-santai, tiba-tiba CEO datang ajak kita orang makan sate jelebu. Dia orang ada buat bakar-bakar dekat atas.
Okay, so pagi ni kita akan buat BBQ. Sama jugalah kita postpone BBQ patutnya kita buat malam tadi, tapi kita dah makan kari ayam malam tadi, so kita bawa ke pagi ni lah BBQ. So kita BBQ and kita buat grill salmon. Okay, sekarang kita orang nak pergi ke waterfall Jeram Enggang. Okay, so rasa dalam berapa jauh? Orang sini kata dalam 700 meter, dalam 20 minit lah macam tu. 20 minit lah macam tu. So kita tengok macam mana. Track kita tak tahu lagi macam mana jalan dia. Ada jalan ke tak ke. Kita tengok lah macam mana nanti. Okay, jom, let's go. Sampai Jeram Enggang. Cantik gila tempat dia. Yeah. Jom kita tengok. Yeah. Okay guys, kami dah di penghujung video. Jangan lupa like, share dan subscribe. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di next video. Selamat beriadah bersama alam. Assalamualaikum.